thanks yang kata especially pada semua yang datang ni, yang ada, yang join. Yalah, semoga event ni berjalan dengan lancar dan selamat buka kepada yang Muslim. Assalamualaikum. Imam, selamat buka puasa pada kawan-kawan semua. Jumpa di tempat iftar. Ni second time aku join ride Zaid Fasi kat Mimi sebelah. Iftar 2016 bersama Zaid Fasi. Kecuali 3 orang tengah baring kat pondok beranda ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili je lah. Saya pun tiada siapa. Bukan orang biasa. Saya pun orang biasa-biasa je, marhain je. InsyaAllah terima kasih sebab sudi join, yang terutamanya pada NZUC. Alhamdulillah dengan 20 orang. Terima kasih banyak lah. Dan kita tahu Ali tak datang. Ali undur. Oh, dia ikut jalan dalam. Boleh. Panjang official NZ2C ya. Okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni, ini sikit briefing lah. Lepas ni kita dah boleh ready nak gerak. Siapa yang minyak ada 4 bar tu, 3 bar tu, kira alhamdulillah boleh survive lagi dengan, walaupun guna top speed. InsyaAllah lepas ni sedikit briefing je lah untuk jalan. Lepas ni straight je sampai hujung, sampai habis. Sampai habis tu memang ada jalan lagi tapi tak boleh masuk, akan ke corner ke kiri. Oh, ada pengalaman, alhamdulillah. Siapa lepas tu sepanjang ni boleh speed tau. Lantak korang lah nak top speed berapa, Superman, Power Rangers. Tak, sini tak beralun lagi. Tapi dah masuk tu, saya nasihatkan hati-hatilah. Pertama, jalan situ kecil. Lepas tu kedua, jalan dia agak teruk lah sebab itu jalan utama lori keluar masuk daripada Kuala Selangor ke highway. InsyaAllah. So dia itu pun jalan straight je sampai simpang 3 hujung. Ada belah kiri, belah kanan. Kiri patah balik Shah Alam, Sungai Buloh. Kanan kita akan ke Kuala Selangor. Jadi akan ke kanan lah. InsyaAllah kalau saya depan, saya akan tunggulah dekat simpang tu kat bahagian kanan. Kalau ada orang dah potong maksudnya. Bukan maksudnya tak nunggu. Lepas tu kita akan berjumpa dengan Melaka sampai. Allahu Akbar. Terlupa orang Melaka. Allahumma salli Muhammad. Terlupa orang Melaka. Jadi insyaAllah kita akan hati-hatilah. Boleh bawa laju. Dia ada jalan dia elok, tapi ada jalan dia tak elok. Tapi yang pasti tengok orang depan lah, jaga jarak dan jaga sikit sebab Kuala Selangor ni bukan nak kutuk orang kampung sendiri, tapi dia nak kata pemandu lori dia agak brutal lah. Macam tu. Dia kadang-kadang masuk tak bagi signal sebab situ dia orang punya hood lah, Pulau Niga kan, mahu kan. Itu lah lebih kurang. Jadi insyaAllah keselamatan untuk semua. Sebelum start kita tasbih, kita baca doa, baca ayat kursi. InsyaAllah jarak kita, bila kita baca ayat kursi tu, InsyaAllah jarak kita dengan syurga hanya kematian je. InsyaAllah. Jadi Melaka pun dah sampai, kita tengok dia. Lepas tu kita rasa dah boleh gerak lah, dah boleh bersiap. Macam mana kita pun dah lewat sedikit lah atas kesilapan saya sendiri, lambat. Lama sangat ke tandas. Ini je lah semua SSR. ID bawa tadi tak, semua dah sini. Okey, alhamdulillah. So sekarang kita dekat Arlata Kundang Barat. So kita nak gerak lah. So semua dah semayang semua. So briefing dah bagi, doa pun dah baca sikit tadi. So Melaka pun dah sampai. So kita nak shoot terus ke Masjid Kuala Selangor. Cuba ke Masjid Kuala Selangor. Bye.